Kita nak cek kebocoran hose ni, hose discharge ni. Dia belakang Lagi. Okey lah. Itu cara kita nak cari kebocoran halus ya dekat discharge hose Honda SM4 ni. Dia punya masalah bila kita isi gas dalam seminggu tu gas tu habis lah. Jadi kita cek satu persatu dia punya alat-alat ha. Kita dah cek ini, dah cek ini cooling coil, evaporator, semua okey. So kita jumpa satu tempat lah yang menjadi masalah, iaitu bocor. Ini bagaimana kita test kebocoran ya. Sebenarnya kita nak cari kebocoran ni memang payah lah. Maksud saya kebocoran yang halus lah. Jadi kita terpaksa buat macam ni ya. Macam ni. Ini kita guna nak motor tubeless lah. Kita beli tubeless, kita clamp kat sini, kemudian masuk sini, dan di sini tu kita tutup lubang ni. Ini lubang ni dengan getah dia. Tutup. So kita pam angin lah. Sini kita pam angin dalam 4 bar 5 bar lah. So dalam ni ada tekanan. Dah ada tekanan. Lepas tu kita rendam dengan air. Kita tengok baru kita dapat kebocoran dia. Kebocoran dia banyak lah, halus semua tu. Jadi masalah sistem aircon ni, gas dia hilang. Kita masuk dalam seminggu hilang. So kita cek dia punya evaporator, condenser apa semua, piping. Kemudian kita jumpa satu yang bocor. Okey. Ya kan. Okey, ini cara kita pam apa? Hose ni. Macam tadi lah, ini kita palam tutup. Okey. Kita pam. Caranya ni. Okey. Kita tengok pressure. Kan? Nanti dah ada. Okey. Ini kosong. Tengok ada berapa bar. Okey. Ada 50 bar. 50 bar. Okey. Okay, balik. Okey, 50 baru kita rendam air. Kita. Nampak ada bocor tu kat mana? Banyak tempat kan? banyak. 7, 8 cukup. Okey. Okey, dah. Sekejap. Tak tunjuk tadi macam mana kita gunakan motosikal punya tubeless punya nut. Ini tubeless punya nut. Tayarnya lah. So ini pula ni. Ini kita palam kat sini. Okay. Okay. Ini getah yang kita tutup ni. Tutup ni. Okay, itu sajalah dah. Okay.